Ketua PAS Sungai Buloh, Zaharuddin Mohamad, mendakwa PAS bakal kehilangan 37 kerusi parlimen sekiranya Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar menerajui Perikatan Nasional (PN). Zaharuddin adalah menantu Presiden PAS Hadi Awang. Ini berdasarkan, katanya, data dalaman parti. PAS kini mempunyai 43 kerusi parlimen dan dia telah berulang kali menyebut bahawa timbalan Presiden Parti Tuan Ibrahim Tuan Man harus dipilih kerana dia nombor 2 dalam parti dan bekas Menteri Kabinet. Zaharuddin juga mengingatkan bahawa parti harus mengutamakan golongan ulama apabila boleh. Tuan Ibrahim adalah graduan sarjana dalam bidang agama daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, manakala Samsuri ialah graduan PhD daripada UKM dan University of Leeds di United